Tiga kawasan ini, skapula, bahu itu sendiri dan tulang belakang cervix adalah seperti kawan baik yang bergaduh dan kemudian kembali berkawan semula. Dan kemudian bergaduh lagi dan kembali berkawan semula. Ia juga adalah perkara biasa. Selepas bursitis, timbul masalah pada skapula, pada tulang belakang cervix. Ini kerana ketiga-tiga kawasan ini, biar saya lukis di sini, buat lukisan kecil dan comel. Ini seseorang yang dilihat dari belakang. Okey, rambutnya ini supaya tidak keliru ya semua. Ini bahu di sini. Dan di sini ialah skapula. Tiga kawasan ini. Skapula. Bahagian bahu itu sendiri kan, sebenarnya bahu adalah kompleks sendi. Dan tulang belakang cervix adalah sama seperti itu. Sama seperti tiga musketeer, mereka sentiasa bersama. Sama seperti kawan-kawan perempuan yang bergaduh dan kemudian kembali berkawan semula dan kemudian bergaduh lagi dan kembali berkawan semula. Faham? Jadi, kalau dah mula merungut dan malah timbul bursitis, pasti dua orang lagi pun dah terlibat dalam masalah bursitis ni. Bursitis, kita ada video lain di saluran ni, awak boleh cari nanti. Cuma cari saja di YouTube ni, Dr. Alexander Bursight. Bursitis ni disebabkan oleh ketidakseimbangan mekanikal dan ia mudah untuk kita tangani. Faham? Jadi, bursitis itu adalah hasil daripada ketidakseimbangan sama ada pada skapula atau pada tulang belakang cervix atau kedua-duanya atau bahkan ketiga-tiganya pada masa yang sama. Fakta bahawa anda telah merawat bursitis itu, saya bayangkan, dengan ubat, dengan fisioterapi yang hanya fokus pada tempat yang sakit, sangat mungkin anda rasa anda telah menyelesaikan masalah bursitis. Tetapi masalah itu masih berterusan, persoalan itu masih belum selesai. Dan kemudian, anda sudah tidak rasa sakit di sini lagi. Yang mula merungut sekarang adalah bahagian cervix. Sekarang, mari kita lakukan begini. Jika yang satu sudah mengadu, yang seorang lagi pun sudah mengadu, kemungkinan besar masalahnya ada di sini, pada skapula. Dan sekarang, saya akan mencadangkan dua senaman yang mudah, ringkas untuk anda selesaikan atau sekurang-kurangnya memperbaiki punca masalah ini dan menjalin semula persahabatan antara tiga musketeer ini, antara tiga sahabat ini, tiga jiran ini. Baiklah, untuk latihan pertama, anda akan memerlukan sebuah dinding. Biar saya alihkan flip chart ini. Begini, pada mulanya mungkin agak sukar untuk anda. Tetapi, saya mahu anda letakkan tangan di dinding, sebaiknya pada paras bahu. Alexander, bursitis saya masih mengganggu apabila saya bawa tangan ke sini. Letak lebih ke bawah. Tetapi yang ideal ialah bawa sehingga paras bahu. Dalam posisi ini, pastikan kedua-dua siku lurus. Jangan bengkokkan siku dan anda akan lakukan pergerakan ini, iaitu biarkan badan jatuh ke depan dan kembali semula. Perasan tak pergerakan ini berlaku tepat pada tulang belikat? Pada mulanya, memang susah untuk anda lakukan ini. Kebanyakan orang memang ada kesukaran ini. Tapi saya minta anda teruskan juga. Lepas itu, ia akan jadi mudah, sangat mudah. Sama seperti ia mudah untuk saya sekarang. Satu perkara yang boleh membantu anda ialah periksa sama ada anda tidak meletakkan bahu anda terlalu dekat dengan telinga. Kerana dalam posisi itu, memang anda tidak dapat bergerak. Relax, macam kura-kura bila keluar dari cengkerangnya. Jadi, cuma relaxkan bahu dan di sini anda boleh bergerak jauh lebih banyak. Cuba pergi sampai tulang belikat bersentuh di belakang sana. Dan kembali sejauh yang anda boleh. Dan perhatikan supaya siku tidak bergerak. Pergerakan semuanya berlaku pada tulang belikat. Badan saya bergerak ke depan dan ke belakang. Anda akan lakukan senaman ini sehingga anda rasa pergerakan jadi lebih bebas. Rasa seperti ada lebih banyak pelincir. Anda semakin boleh gerakkan skapula, bilah bahu anda. Okey? Alexander, tapi saya nak nombor. Saya nak tahu berapa kali. Buat 30 kali sambil cuba gerakkan sejauh mungkin. Tarik balik sejauh mungkin. Bawa sejauh mungkin. Tarik balik sejauh mungkin. Jangan tergesa-gesa.
tolong. Satu lagi senaman yang anda boleh lakukan untuk melatih skapula, khusus untuk skapula, ialah senaman yang memang mujarab. Anda tahu ubat mujarab yang semua orang ada itu? Kadang-kadang ia dalam bentuk pil, kadang-kadang ia dalam bentuk salap, kadang-kadang ia malah produk pembersih. Seperti seorang pesakit saya yang pernah guna Veja. Bukan Veja, tapi minyak. Minyak Buriti. Yang katanya boleh memperbaiki pergerakan sendi. Jadi, semua orang ada ubat mujarab masing-masing. Senaman yang saya akan tunjukkan kepada awak sekarang adalah ubat mujarab untuk skapula dan seterusnya untuk masalah-masalah yang berpunca daripada skapula. Juga, pada mulanya, ia akan agak sukar. Tapi, teruskan usaha. Datang semula ke sini, tonton video ini sekali lagi. Buat bersama saya dan awak pasti akan dapat lakukan senaman ini. Dalam senaman ini, kita akan melatih otot yang dipanggil subscapularis. Ia terletak di antara skapula, di bawah skapula, di antara skapula dan tulang rusuk. Jadi, cara untuk mencari otot ini adalah di sini ya. Anda angkat lengan dan bawa hujung jari seolah-olah ingin memisahkan skapula dari tulang rusuk. Kedua-duanya di sini, Anda masuk mengikuti skapula. Betul? Untuk membantu, anda boleh letakkan tangan ini di bahu ya, supaya ia lebih tepat. Letakkan tangan di sini, pada tulang rusuk, rasa tulang belikat, cuba asingkan. Buat perlahan-lahan, ini mungkin sangat menyakitkan. Lihat pergerakan yang saya buat di sini, saya bawa ke belakang. Akan sampai satu tahap di mana anda akan rasa tidak selesa. Anda boleh naik, boleh turun, cari titik yang paling sakit. Dalam kes saya, di bahagian atas ini, memang sangat sakit. Dah jumpa titik yang sakit itu? Kekalkan tekanan ringan dengan rasa sakit yang minimum dan anda akan rilekskan lengan yang di atas. Ayo. Dan kekalkan tekanan itu. Kamu akan lihat bahawa kesakitan ini akan berkurangan dalam 30 saat akan datang. Jika kamu boleh tahan selama 1 minit, kamu akan lihat otot itu sendiri akan menjadi lebih rileks, lebih lembut di bawah tangan kamu. Kamu boleh cari dan urut sehingga 3 titik yang lebih sensitif ini, betul? Alexander, di sini sakit ni sudah hilang. Cari lagi. Cuba naik sedikit lagi. Atau turun sedikit lagi. Kamu akan jumpa titik lain. Kekalkan tekanan, cuba rilekskan lengan yang di atas dan tunggu sehingga rasa sakit berkurang dan otot menjadi lebih longgar, lebih lembut. Alexander, saya tak boleh buat dengan hujung jari atau kalau kuku saya panjang, ia menyakitkan. Anda boleh, jika anda lebih fleksibel, gunakan ibu jari. Lihat macam mana boleh buat di sini ya. Ibu jari? Boleh nampak macam ni di kamera, Rico. Ibu jari? Anda tekan lebih dalam sehingga jumpa titik yang sakit dan cuma relax saja. Prosedurnya sama. Anda akan lihat cara mana yang paling sesuai untuk anda lakukan. 2 atau 3 titik sensitif pada subscapula. Apabila anda selesai dengan senaman-senaman ini, perhatikan bahawa lengan anda akan terasa jauh lebih ringan. Anda juga boleh bandingkan satu sisi dengan yang lain, kan? Yang mana nampak lebih longgar. Anda gunakan kurang tenaga untuk bergerak dan itulah yang kita mahukan. Dan anda akan lihat yang bahagian leher anda dah tak sakit lagi. Jika anda ada sebarang pertanyaan, tinggalkan di ruangan komen. Jika anda terfikir tentang seseorang yang mengalami mana-mana kesakitan ini, hantar video ini kepada orang itu. Jika tidak, anda tidak kenal sesiapa, klik suka di sini supaya YouTube tunjukkan video ini kepada lebih ramai orang atau anda sendiri boleh hantar ke kumpulan keluarga, kumpulan kerja, kawan-kawan atau kumpulan bola sepak ke kumpulan, entahlah kumpulan bingo kalau umur anda lebih kurang sebaya dengan saya. Setakat ini saja, salam hangat dan jumpa lagi.